Hi, and good night. Okay, today I will interview you about intercultural communication. Yes. First question: why do people from different cultures get offended by the way others speak, even when the message is not meant to be rude? Faham tak? Semula. Why do people from different cultures get offended by the way others speak, even when the message is not meant to be rude? Maksudnya macam bila kita borak kan, Hmm. Melayu ni fikir yang kita ni, Melayu fikir yang India tu cakap benda tak elok, padahal dia tak masukkan apa-apa pun. Macam tu. Oh, okay. First, mungkin cara yang dia cakap tu, nada dia tu tak betul. Macam ada setengah orang yang India cakap bahasa Melayu dengan fasih. Ada setengah orang tu tak fasih. So, cara yang dia cakap tu mungkin buatkan orang yang dengar tu ingat dia cakap benda yang tak betul. So, itu daripada pandangan saya lah. Okay. Soalan kedua pula. Okay. What happens when two cultures disagree on what is considered respectful behavior? So, apa akan terjadi apabila dua budaya dua budaya tu tak accept lah apa yang benda yang respect. Okay. First, diorang akan jadi, benda ni akan munculkan masalah perkauman lah. Yang pertama, lagi satu, kalau dia tak accept apa yang respect tu, mungkin orang lain akan ingat budaya dia tu tak ajar benda yang respect. Kaum dia tu tak ajar yang respect tu apa. So orang lain akan ingat dia punya ajaran tu tak betul. Betul. Okay, yang ketiga susah soalan ni. How does communication change when someone comes from a culture that puts family first? Itu. While another prioritize personal freedom. So kat sini dua orang tengah borak lah. Dua orang tengah borak. So mungkin okay, yang mementingkan family tu, diingat dia punya apa yang family dia cakap tu betul lah. Yang lagi satu tu, dia akan ingat apa yang diri sendiri dia rasa betul tu dia akan buat. So yang orang kedua tu mungkin dia akan manipulate orang pertama untuk ikut dia punya isi hati dia. So kalau mental dia tak kuat, mental dia senang ikut cakap orang, dia akan berubah lah. Dia akan berubah. So benda ni akan membawakan kecewa kepada family members juga, dan juga dalam diri sendiri tu dia tak ada, apa orang kata, self respect pun dia akan macam kurang juga kat situ bila dia ikut cakap orang lain. Bagi kau mana yang lagi penting? Family ke ikut sendiri? Bagi saya, kita boleh dengar apa yang family cakap. Family pun penting, diri sendiri pun penting, tapi jangan terlalu selfish sangat. Betul. Okay, soalan terakhir. Soalan ni second last. How can religious difference lead to misunderstanding in everyday communication? Macam mana agama ni? Ajaran agama yang masing-masing punya ajaran tu dia akan lead kepada miscommunication lah. Okay. So macam yang kita tahu, dekat Malaysia ni ada pelbagai kaum.
sebagai agama yang terutama agama Hindu, Islam agama Islam kan? Islam. Agama Islam, Hindu dengan Buddha. Kita ambil yang tiga utamanya ni lah. So, bila kita borak kan, ajaran Islam lain, ajaran Hindu lain, ajaran Buddha lain. So bila kita borak tu, mungkin apa yang ajar daripada Buddha tu mungkin tak ada dalam ajaran Islam, tak ada dalam ajaran Hindu. Apa yang ajar dalam Hindu tu mungkin tak ada dalam Islam, mungkin tak ada dalam Buddha. Yang sama juga. Macam Islam tu mungkin tak ada dalam Hindu dengan Buddha. So bila kita borak tu, yang tiga orang tengah borak tu, mungkin ada seseorang tu dia akan bantahlah apa yang orang lain cakap tu, sebab tak ada dalam, mungkin ajaran agama dia lain. Apa yang dia cakap betul tu mungkin salah. Apa yang dia cakap betul dekat agama dia tu mungkin salah dekat agama lain. So benda ni bukan satu isu, tapi benda ni kita kena faham. Itulah pentingnya kita kena faham budaya agama lain dengan ajaran juga. Kita boleh faham tapi jangan terlalu detail sangat dan sampai kita masuk dalam agama dia. So tu penting lah, kita kena tahu pasal dia punya budaya semua. Okay. Kamu agama Hindu kan? Ya betul, Hindu. Bagi agama Hindu, apa yang membezakan antara Hindu ni antara Islam dengan Buddha tu? Apa yang kamu rasa beza? So first yang beza tu dekat luar sana, okay, contoh macam agama Islam korang berpatuh pada Al-Quran dan juga korang punya Tuhan Allah kan. Macam Buddha ada apa orang kata nama dia, Buddha lah, tu namanya Buddha. So macam Hindu ni diorang cakap ada banyak Tuhan lah. Sebenarnya benda tu tak betul pun. Dia ada 6 yang banyak-banyak tu memang ada, tapi yang tu macam karakteristik Tuhan tu. So main 6. Benda ni beza daripada agama-agama lain. Lagi satu, cara kita orang meraihkan kita orang punya festival macam Thaipusam, Deepavali, Pongal, banyak festival dalam Hindu. So cara kita meraihkan tu lain. Kalau macam time Thaipusam, pernah dengar kan gendang Hindu, gendang India tu. So kita orang meraihkan dengan menggunakan gendang tu. Gendang tu adalah satu instrumen yang penting bila kita buat satu festival macam Thaipusam. Thaipusam tu memang kalau tak ada gendang tu macam rasa tak best lah. Itu kita meraihkan kita punya festival. Yang tu lain daripada agama-agama yang ada dekat Malaysia lah. So kita orang akan guna instrumen tu untuk meraihkan. Lagi satu, apa yang membezakan tu, lagi satu boleh cakap makanan tradisional jugalah. So, banyak yang beza. So saya bagi tahu kat sini yang main 3 ni je lah. Betul. Okay. Itu je lah untuk sekarang. Okay, thank you very much. Welcome. You can Boleh buat. Yes. Thank you. Okay. Welcome.